Okey, tadi aku dah buat testing, aku dah buka potentiometer, display dan juga LED sini aku dah buka. Frekuensi tetap akan keluar. Kita test sekali lagi. Dan supply untuk sini, supply untuk display sini dia ada positif dan negatif ground dia sebelah sini. Ground dia aku letak di body IC 7805. 7805 sini 5 volt. Ini sebab ni ground longgar. Ini tu boleh dapat 5. Untuk IC 7805 dia ambil supply 15 volt. 15,5 volt. Jadi dia ada supply 15 daripada kapasitor sini. Sini 24 volt untuk relay dan juga kipas. Untuk ni untuk relay dan juga kipas dia pakai 25 volt. Keluar 15. Ini 24 volt, 15 volt dan 5 volt sini. 5 volt dia akan layar display. Dia akan pergi ke display sini. Okey, 5 volt. Ini terminal untuk plus minus dia. Plus minus untuk display current ya. Ini ground. Kosong lah. Cuma di sini potentiometer dia tak pakai 5 volt, dia pakai 15. Okay, jadi kita adjust variable ni, dia akan adjust di 15 volt sini. Ini untuk potentiometer. Kemudian di lampu LED dia ada ground positif. Positif ni dia akan guna 15. Ni ground positif 15, ground positif sebelah tepi 15 juga. Dia akan lari ke LED. LED dia pakai ni gini ni. Biasanya ada resistor sebelah atas. Untuk display dia pakai 5 volt. Kita tengok situ. 5 volt dia pin nombor 1, ground pin nombor 2. Pin nombor 2 tapi ground kat sini pin nombor 2 dia. Okey, sambungkan dalam tu. Okey. Untuk frekuensi kalau pakai lepas ni pin nombor 11 dia akan letak keluar 46.8 kHz. Pin nombor 14 di R25 46.82. ini R29. Jadi sebelum selepas pun kita letak armor lah. Okay, di drain ni berapa? Dia akan lagi biasa 15 volt. Di drain ni di drain dia tak ni 9.3 juga. Drainnya sebelah atas ni 9.37. Dan bawah ni patutnya sama 9.37 volt. IC comparator pin nombor 7 15 volt. Pin nombor 7 sini 15 volt. Cuma yang ni untuk sensor ni dia guna normally close, normally open. Kalau tak panas, kalau dia tak panas maksud dia akan jadi normally open. Normally open dia. Aku tengok yang buat pasal ni jadi normally close. Tapi untuk model ni normally open. Sebab aku baca tadi tak ada reading. Okay, kalau kita open sini adakah frekuensi dia akan keluar? Sekali lagi. Okay, aku tak sambung ni.
Kalau kita sama ni dekat display tu pun dekat LED warna hijau. Jadi tetap warna hijau. Sebab ada aku tengok mana model tu dia akan keluar warna kuning. Lampu dia apa perkara. Jadi kita tengok di frekuensi dia. Frekuensi dia dia masih lagi tak keluar. Walaupun kita cabut temperature sensor, cabut semua depan tu. Ada untuk model ni tak kerja frekuensi. Ini dah jack nak. Okay, jadi tinggal tukar MOSFET ni. Sebab frekuensi semua okey. Jadi semua tak ada masalah ni. Tu shock pun dah tak ada. Kita tengok hasil dia lepas tukar. Dia tak ada lagi IC tadi. Okay, itu saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.